sana ikut sama petang. Lepas nanti ada baru terminal Kuantan lah nak hantar balik Terengganu college dia. Tadi datang ni? Saya kawan hari dia pun naik bas sama lah. Tapi dia jumpa. Dia tak sampai ke tadi. Bank kau ada di sana nama. Bas sama kan Bas tu dari Johor. Turun sini. Lepas tu pergi MKT tu. Bank kau ada di sana. Bas daripada Johor? Jauh ni. Bas itu? Dah bas tu dari Johor. Dah memang bas daripada Johor nak ni macam mana? Tak ada direct Purong Kuantan ke sana? Jauh lah pula bas tu daripada Johor singgah sini ambil. Pasal tunggulah. Sikit perut. Ada duit RM5. Tak ada kursi. Tak ada kursi. Alung siap ni. Penang lagi. Tak ada masuk barang. Dia bagi masuk barang. Barang dia banyak gila. Tak tahu apa benda dia bawa ni. Kat dalam tak boleh masuk. Kita sampai sini je. Dia dulu dia boleh kita hantar sampai dekat dia punya tu. Sekarang ni tak boleh. Mana? Tak boleh lah masuk dalam. Orang ramai je. Nak tunggu kat luar macam ni. Paksalah nak buat sana. Dah lah kursi tak ada kat sini. Paksa berdiri situ tak boleh duduk berdiri lama kalau ikut kan. Badan pun tak sedap sebenarnya. Bergantung pada ubat. Kalau rasa macam yang tak larat sini memang makan ubat lah. Tak ada nak buat apa. Dia kecek. Dah sampai ke belum dia punya bas. Cik suami dengan Alung kalau nak tunggu dia orang ni urut dulu dengan dia punya ni. Kita tengok sekejap lagi lah sampai ke tak sampai lagi dia punya bas. Disebabkan tak larat lebih lama, saya duduk bahagian dekat tandas ada kursi sedikit untuk bahagian poin cepat yang pengantaran lah untuk tengok. Sebab dia delay dia punya bas tak sampai lagi pukul 3, maybe dalam pukul 4 kot. Sebab masa ni tak sampai lagi dah, ni 4:03 lebih, tak sampai-sampai lagi. Kita tak larat berdiri lama cari kerusi. Ikut dia kena belah sana platform 9. Kita tengok cek lagi lah. Boleh. Jauh gila kat sana dia punya kaunter tu. Siti duduk belah sini. Tak ada lah nak pergi sana. Sebab sana dia tak ada, tak boleh keluar. Kat sini je boleh keluar. Yang ada orang baju putih tu kat situ.
Kuat dengan Mina air manis tu. Semalam air dulu pakai tapir. Kanan. Bukan bas tu mini bas. Mini bas. Apa? Lekat sikit lagi. Kena hacking je. Sakit jiwa tu lah. Dah tak ada masuk, dia masuk tu boleh lah. Jauh gila nak sana ni. Kita nak ambil gambar sebab dia keluar kat sini. Nanti dia undur pun kita tak nampak bas dia.